IF ni cara dia berpuasa. Berpuasa basuh orang panggil. Puasa basuh tu maksud dia kita boleh minum air waktu berpuasa tu. Kita boleh pilih nak berapa jam. Mak pilih 16 lapang untuk permulaan. 2 hari mak akan naik sejam. 2 hari lagi mak akan naik sejam. Sampailah mak boleh buat 30 jam berpuasa. Faham ke tak? Dah mak dah amalkan dah. Minum air tu tak minum. Minum air. Minum air dah berhenti. Rasa lapar minum air, rasa lapar minum air. Sampailah waktu kita nak makan nasi. Hak tu je mak buat. Mak start dengan 16 lapang. 16 lapang tu naiklah sejam. Jadi 17 jam puasa. Lepas tu 18 jam puasa. Sampai kita boleh buat 20 jam. Contoh, mak boleh buat sampai 30 jam. Mak exercise ke? Exercise. Okay, exercise yang pertama mak buat. Mak dak bersuap. Mak dak buat benda-benda. Mak dak beli kita bel lagi ke apa ke mak dak buat. Mak ikut pasangan suami isteri hak Cina tu. Mami daddy. Tahu tak ingat nama dia? Peggy Water Mami. Peggy Water Mami. Peggy Water Mami. Ramai ada follower dia juta, 1 juta, 2 juta. Mak ikut exercise dia setiap pagi lepas hantar anak sekolah, mak akan terus online dia. Yelah setiap pukul 7 pagi. Ya je orang senamang hak badan besar tanpa nopak, tanpa berlari. Mak ikut exercise dia. Ada lauk, ada ayam, ada semua, ada sayur. Lepas tu sekali dengan ubi stella. Mak akan makan waktu je bila mat. Kalau 2 hari mat, pukul 1 esok pula mak akan makan lauk benda yang sama. Mak tak ada ambil apa-apa sesuatu. Pick up aku boleh banjir. Betul. Tapi mak dah ikut. Mak follow je. Mak ikut cara dia. Tapi hak ikut boleh banjir tu, mak ada haka. Mak dah boleh tak ada kuah. Mak pekeh banjir siap hirup lagi. Boleh untuk dengan street saya ada buat. Terpulang. Kalau rasa boleh, terpulang. Apa tu Mak? Pagi mak makan haiwan tak? ke? Zumba, Pokwi ke dok? Zumba dalam rumah ikut YouTube. Kira suku-suku separuh ke? Ya, suku-suku separuh. Dok makan ubat. Dok makan. Sama kita makan kat mesti banjir. Mak ya. Siap paket iruk kuah. Tapi nak warna kita tak boleh. Jadi mak terpaksa lah. Dia kurus juga tapi lambat lah. Orang lain boleh turun 10 kilo sebulan. Kita boleh turun 3 kilo je sebulan. Tapi tak kisahlah, ada penurunan juga. Kali mak masih makan kau mak kedok. Mak dah makan dah. Okay? Mak boleh diet, siapalah berat mak 48. Tapi macam mak kawan saat ni lah, kurus sangat. Bila tengok balik video masa mak berat 48 tu, besar kepala. Jadi mak naikkan berat badan mak. Sekarang ni lah. Okey, baik. Orang tanya, ibu